korang, selamat datang ke channel Teh Heros. Okey, sebelum mula jangan lupa like and subscribe channel Teh Heros. Okey korang, tengok hari ni kita main game Natural Desert Survival. Seperti ingat je lah. Tapi korang tahu tak game ni? Game ni dibuat tahun berapa tak, tapi game ni dah sangat lama. Waktu Roblox yang zaman dulu. Korang kita duduk sini. Okay, korang game dia kita kena survival daripada ni apa namanya, ada yang macam meteor, gunung berapi. Korang ada api kita kena survival daripada api korang. Korang tahu tak game dia sangat senang. Sangat senang. Orang budak pun boleh main korang game. Oh, ni api korang. Ada yang api punya. Kita dapat api. Kita kena survival daripada api. Korang semakin besar korang. Lagi. Aduh. Okay, korang game ni kalau kita jatuh daripada tinggi pun kita boleh ada damage. Jadi kita kena hati-hati. Dia kenapa jangan macam ni? Jatuh korang. Lah, tak tahu pula yang kalau kita terjatuh kat situ kita akan mati. No. Korang patut pas dulu kat sini. Sampai pas dulu lah. Okay korang. Okay korang. Sini. Kita tunggu je sampai dia orang siap. Tu korang. Dah jadi besar dah dia orang punya tu. Betul korang. Yang kata pilih ada cool kit. Ni kan cool kit. Ada cool kit tadi. Korang ada cool kit. Wow. Korang rasa tu cool kit betul tak? Atau korang yang merah tu. Tu merah tu. Banyak orang. Cool kit tapi 1X. Mana satu? Pelik-pelik lah. Korang, dia orang nak menang. Hangus sekolah tu korang. Siapa yang duduk dalam tu mesti mati kan? Tu korkit korang. Halo. Dia tak nak hai kita lah. Halo. Jom kita add friend je. Halo. Dia tak layan korang. Tu rainbow ride. Wow. Korang patut pernah duduk kat atas tu. Tiba-tiba kan, rupanya tu runtuh orang. Kita jatuh, lepas tu kita mati. Alah. Korang, jom kita naik tu. Goyang. Alah, kita turun. Kenapa apa jadi korang? Kenapa dia orang sini? Masuk. Alah, tak mau masuk lah. Kita masuk ini. Jangan masuk. Kita masuk sini korang. Harap tak ada kejadian pelik-pelik korang. Kita duduk tengah botak ni. Alah botak. Okay korang. Ada cool kit tu. Cool kit masuk cool kit. Apa ni? Deliver virus. COVID. Mesti kita akan. Mesti ada COVID. Mesti ada virus. Virus apa orang? Korang kita jangan jatuh orang. Ni tinggi korang. Dia akan tunggu sampai ke bawah dia baru kita turun. Sebab ada korang kita mati. Kenapa kita mati korang? Semua orang kita mati. No. Kenapa kita mati korang? Kenapa kita boleh mati? Hai, macam mana kita boleh mati? Pelik ni. Kita macam mana boleh mati? Tak ada apa-apa pun korang kan? Pelik juga game ni. Kau sebab cool kit tadi. Atau cool kit tak mati tu. Rasanya betul. Kau bukan. Tapi kenapa? Macam mana boleh mati? Wah, pelik yang korang. Pelik. Sangat pelik. Macam mana dia orang boleh mati? Mesti kita boleh mati. Betul lah apa yang mati korang? Macam mana lah developer ni buat game. Tapi korang game ni kan, dulu pernah kena ada hack dengan satu account, satu account kan.
Ni yang si General ni. General tu dulu nama dia Cool Kid. Tapi General ni dia asal dari Cool Kid. Tapi sebenarnya Cool Kid dulu dia ada akaun yang betul Cool Kid. Cool Kid sebenarnya dulu dia hacker. Lepas tu kan dia sebenarnya dia anak daripada 0077. Siapa yang belum tahu 0077, korang boleh search kat Google 0077. Dah main ke belum? Korang? Sekolah saja korang. Okay, korang. Okay. Yang belum tahu 0077, korang boleh search kat Google 007 and 7. 007 and 7. Lepas tu korang boleh jumpa macam orang macam tu kan. Dia ayah daripada Cool Kid. Daripada ayah Cool Kid. Lepas tu Cool Kid dia tu korang. Kenapa melumpang ni? Cool Kid betul lah. Terus korang masa ada dalam kampus ni. Ada hacker. Kita masuk dalam ni. Aduh. Ya. Korang kita tolong. Kita sudah tempat tertutup. Macam kat sini. Macam mana. Aduh. Sini korang. Sini. Ke sini korang. Sini tak kena. Macam mana korang? Macam mana kita turun ni? Macam mana kita turun korang? Now kita dah berkurang sikit-sikit korang. Macam mana? Tak ada lah. Saya akan mati. Sini korang. Sini selamat. Sama je. Sini korang. Sini tak kena. Korang. Kena juga lah. Korang. Sini tak kena korang. Alah, kena juga. Okay. Korang sini tak kena. Selamat. Tak kena korang. Sini tak kena. Atas sikit. Kalau ada tu kita kena gerak-gerak sikit. Kita sini. Alah, mati kita. Nyawa masih banyak. Nyawa masih banyak. Terus sini. Sini tak kena apa-apa. Okay. Terlampak. Okay, sini. Sini juga. Okay. Okay, korang. Kita survival. Kita selamat daripada rumah tu. Tengok tadi korang. Atap dia sampai hancur. Wah. Pelik-pelik lah. Apa ni nama? Tang. Okay. Hancur habis korang. Okay. Foto tadi. Apa ni? Tekan. Apa ni? Most dead. Apa namanya? Tempat Roblox. Tempat Roblox semua orang. Nama ni Roblox HQ. Wow. Okay, jom kita masuk tempat dia. Mana satu? Kanan lah korang. Kanan. Sebelah kanan juga ni. Kita naik atas. Kita jangan naik atas sangat. Kalau tidak, kalau ada yang kena turun bawah kan. Kita mati kat atas nanti kang. Kita di sini. Lah. Sini tengah hati korang. Sini tengah. Kenapa aku kid tu? Kenapa korang? Kid tu kenapa? Siapa ni? Kenapa nyawa pada berkurang? Ada meteor. Kita kena turun bawah. Ni bermakna kita kena turun bawah. Sebab apa? Sebab kalau kita tak turun bawah, kita boleh mati. Betul tu. Mana meteor dia? Orang. Hancur. Hancur orang. Korang. Banyak betul korang. Takut. Apa tu? Habis hancur orang. Ni. Habis hancur bangunan ni. Takut. Tak kena. Semakin banyak orang. Tarik. Ni askar ni sampai terbang lah. Kamu kayak ke?
takutnya korang. Banyak betul meteor jatuh. Kebangunan hancur atap dia. Jatuh lagi orang. Wah. Apa namanya developer dah geram sangat dekat bangunan tepi ni. Lepas hancur habis. Dalamnya macam okey tak? Mari kita cek. Wow. Tangga dah habis hancur. Oi. La ilallah. Jangan. Mati dia. Okay, korang kita jaya lagi. Yeay. Okay, korang. Korang. Siapa ni? 2, 3. 17, 38. Rap ni. 6, 7. Okay, korang. Okay. Apa ni? Korang, kenapa ada botak bawah tu? Ada botak. Botak tengah mengenang. Tempat ni Fai tahu. Korang, ada. Korang rasa ada apa? Masa nak mati ya? Ada orang bawa kereta. Bawa truk. Jadi kita naik atas sekali. Paling okey. Paling selamat. Kata paling atas sekali selamat tau. Paling atas sampai selamat. Okay, kita masuk ke atas ni. Lepas tu kita naik atas. Lah. Alah korang. Lah. Ya. Kita jatuh juga. Korang. Ni rambut. Kenapa kabel yang ni? Ya. Ambil korang kita naik atas ni je. Okay, korang macam tadi korang. Kita kena berteduh. Nah, kita tengah sikit. Nak berteduh kat mana? Ada tempat. Korang, kita berteduh sini. Alah, betul sini. Mana satu? Korang. Mati juga gitu. Nah, kita tengah sikit korang. Tengah sebelah ni kita tengah skibi. Speedy. Korang kita bunuh diri lah. Nyawa kita betul sikit dah tak ada dah. Yes. Wah. Sangat. Bye-bye korang. Saya ni demi korang saya bunuh diri. Bye-bye. Mati. Kita mau. Okay. Korang sampai sini je. Kenapa sampai sini korang? Asal tak ada sampai sini? Tak ada sampai sana je. Kau sampai sini. Korang sampai sini je channel kita. Allah Akbar. Kenapa pula ni? Ni apa pula ni korang? Astaghfirullahaladzim. Sampai sini korang. Siapa bawa ni? Korang sampai sini je. Bye. Nanti kita buat video lagi ya. Bye. Jangan lupa like dan subscribe.